Kenapa ada banyak sangat aplikasi-aplikasi kerajaan sekarang ni? Hai dan selamat kembali ke Chili Selasa di mana kita orang bincangkan isu-isu semasa bersama saya Iqbal, dan hari ni kita orang nak cakap pasal topik ni. Bermula daripada MyJPJ, banyak aplikasi dilancarkan dan diperbaharui semula dengan pentas sekaligus menyebabkan rakyat berpersepsi bahawa kerajaan melancarkan aplikasi baharu tanpa perancangan rapi serta meragui hala tuju transformasi digital negara kita. Ketika ini, terdapat pelbagai aplikasi berkaitan kerajaan termasuk MyJPJ, MyUbat, MyTax, MyNIS, MyDigitalID, MyBorder Pass, aplikasi parkir pihak berkuasa tempatan, MyBayar PDRM, ID saya, MySPR Sema, MyWork Alert. Sebenarnya kita tak pasti mana yang lagi mengejutkan. Sama ada berapa banyak app yang dia berjanji sebut ataupun sama ada MCE ini masih wujud lagi. Jadi, macam dia sebut tadi, selain daripada app MyJPJ, kita juga ada app JPJ eBid untuk bida nombor plat kereta, JPJ VBid untuk bida kenderaan yang dah kena sita, dan JPJ EQ untuk ambil nombor giliran masa tengah berurusan kad pejabat JPJ. Tapi, betul ke kita ada terlalu banyak aplikasi kerajaan ke kita nampak macam tu je sebab JPJ? Asalnya kita orang pun tak berapa pasti. Jadi sebab itulah kita orang mula menyibuk buat kajian pasal benda ni. Jadi untuk episod kali ni kita orang akan cerita pasal semua aplikasi-aplikasi kerajaan yang kita orang berjaya jumpa, siapa di sebalik setiap aplikasi-aplikasi yang kita akan sebut nanti, dan kesan adanya segala aplikasi ni kepada kita sebagai rakyat Malaysia, bermula dengan berapa banyak aplikasi phone yang kerajaan sebenarnya ada. Untuk tahu jawapan ke soalan ni, kita orang pergi tengok galeri aplikasi mudah alih kerajaan Malaysia ataupun dikenali sebagai GAMA. GAMA ni sebenarnya satu lagi apps kerajaan yang fungsinya adalah menyenaraikan aplikasi-aplikasi kerajaan yang lain. Dan kalau tengok kat laman web diorang cakap terdapat jumlah 314 aplikasi setakat sekarang ni. Lepas tengok apps-apps yang ada dalam GAMA ni, korang dapat tahu bukan semuanya apps yang korang akan pakai setiap hari. Contohnya, ada app ni yang bagi korang harga daging paling murah dalam 10 km sekitar korang, ataupun apps yang ni yang boleh tolong korang kira berapa harga nasi ayam overpriced ni pada tahun 1998. Jawapannya RM15.84. Tapi jumlah 314 tu menurut GAMA. Kalau ikut jawapan bertulis Menteri Digital Gobind Singh Deo pada hujung tahun lepas, kerajaan setakat ni dah bangunkan 1433 aplikasi. Kita orang tak sure lah mana pergi 1000 lebih aplikasi ni, sebab bila kita orang korek GAMA dan check kat App Store dengan Google Play, jumlah aplikasi yang kita orang jumpa pun cuma 283 je, yang mana 8 daripadanya baru keluar tahun ni. Kalau kena teka, mungkin banyak-banyak yang kita orang tak jumpa ni untuk kegunaan dalam sesetengah jabatan ataupun apps yang pernah dibangunkan tapi dah terbengkalai. Sebab dalam 283 yang kita orang jumpa ni pun banyak yang bukan untuk kegunaan orang awam. Contohnya aplikasi ni untuk penjawat awam clock in masa kerja ataupun untuk bantu jabatan kerajaan jalankan tugas, macam app ni untuk pemandu lori sisa berjadual ni. Jadi lepas beberapa hari menghadap skrin untuk tengok fungsi setiap aplikasi tu satu-satu, yang kita orang nampak apps untuk kegunaan orang awam cuma sekitar 150 je. Tapi dari jumlah tu pun tak ada yang betul-betul kena download dan pakai. Contohnya macam app MyUbat ni yang memudahkan makcik-makcik dan pakcik-pakcik ambil ubat kat hospital, tapi boleh je kalau diorang nak walk in. Lepas tu daripada jumlah 150 tu, 30 daripadanya bukannya aplikasi kerajaan persekutuan pun, tapi sebenarnya aplikasi kerajaan negeri, majlis perbandaran dan hospital-hospital. Jadi kegunaan apps ni pun terhad kepada orang yang memang guna perkhidmatan tempat-tempat ni je lah. Tapi tu tak bermaksud semua aplikasi ni tak bermanfaat. Malah ada beberapa yang sebenarnya ada jumlah muat turun yang agak banyak, mungkin sebab memang berguna. Contohnya My Price Catcher yang tunjuk harga barangan termurah kat kawasan korang tadi, MyUbat yang pesakit boleh guna untuk dapatkan ubat tanpa kena beratur lama kat farmasi, ataupun iCreditcom yang fungsinya tolong cari pemberi pinjaman wang berlesen. Ketiga-tiga aplikasi ni je pun dah ada jumlah muat turun lebih daripada 100,000 pengguna. Malangnya, walaupun ada aplikasi yang ada jumlah muat turun yang tinggi, banyak juga yang nampaknya tak diselenggara dengan baik. Contohnya, dari data yang kita orang kumpul, ada 18 aplikasi yang dah 3 tahun tak dikemas kini. Lepas tu ada juga 8 buah aplikasi yang bila kita orang check langsung tak boleh buka sebab sama ada server down ataupun terlekat kat loading screen. Apa pun nampaknya walaupun ada 2-3 apps yang bermanfaat atau penting, kebanyakannya macam tak berfungsi atau tak nampak keperluannya. Jadi bila dah banyak sangat apps tak semenggah ni, mungkin orang akan tertanya-tanya, siapa di sebalik semua apps-apps ni? Kroni ke? Yelah, sebab ikut fahaman umum, untuk bangunkan apa-apa sistem, kerajaan tak buat sendiri. Sebaliknya, diorang akan bayar duit kepada kontraktor luar untuk buat kerja tu melalui tender yang bukannya sikit. Duit yang kerajaan dah belanjakan untuk semua apps ni pun dah memang gila babeng. Menurut jawapan bertulis Menteri Digital yang kita cakap tadi, 1433 aplikasi kerajaan tu dah dibangunkan dengan kos
sebanyak 1.46 bilion ringgit. Maksudnya secara purata, harga app-app ni pun dah lebih kurang 1 juta ringgit setiap satu. Kita orang adalah cek juga laman web e-perolehan kerajaan untuk tahu harga setiap app yang ada, tapi kebanyakan apps ni tak ada pun tender ataupun sebut harga yang kita orang berjaya jumpa. Ada kemungkinan ni sebab kos pembangunan setengah aplikasi tak sampai RM20,000, di mana jabatan kerajaan tu tak perlu buka tender dan boleh lantik kontraktor secara terus. Ataupun mungkin juga ada maklumat tender-tender ni dimuat naik ikut kategori yang salah ataupun tak dimuat naik langsung. Apa pun untuk apps-apps yang ada maklumatnya, kita orang perasan ada julat harga yang agak besar. Contohnya, tender untuk bangunkan BCars, iaitu aplikasi untuk bantu pegawai JKR nilai keadaan aset kerajaan, bernilai cuma RM185,000, manakala pembangunan apps e-info untuk Jabatan Am Sekitar punya pula lagi murah dalam sekitar RM50,000. Tapi pembangunan apps Fit Malaysia Kementerian Belia dan Sukan yang tak hidup ni pula bernilai RM150,000. Kenapa beza gila? Harga pembangunan ni mungkin tertakluk kepada betapa rumitnya sesuatu aplikasi tu, tapi mungkin juga sebab ada banyak kerja lain yang termasuk dalam tender tu. Jadi contohnya untuk aplikasi Fit Malaysia ni, apps tu bukan je kena ada banyak fungsi macam sistem bayaran, tempahan dan integrasi dengan peranti lain. Kontraktor tu pun kena cari orang untuk sistem mata pengajaran, promosikan kempen kecergasan, bagi latihan kat staf KBS untuk pakai dan banyak lagi. Selain tu, banyak juga apps yang dimahukan sekali dengan portal online atau sistem lain dalam satu harga. Jadi entahlah berapa banyak kos sebenar satu-satu apps kerajaan ni. Yang kita boleh anggap agaknya sekitar puluhan atau ratusan ribu juga. Tapi walaupun kos nak buat app tu je macam dah cukup mahal, jumlah duit yang dibelanjakan untuk satu-satu apps mungkin jauh lagi tinggi sebenarnya. Contohnya e-cost, iaitu sistem untuk beli minyak masak subsidi. Bila kita orang cek kat e-perolehan, kita orang jumpa 6 tender berkaitan sistem ni. Satu untuk bangunkan sistem ni sekitar 2019 dan lagi 5 untuk selenggara dan tambah baik sistem tersebut dari tahun 2020 hingga 2025. Jadi walaupun kos pembangunan sistem e-cost ni cuma sekitar RM46,000 pada mulanya, harga untuk selenggara dan naik taraf sistem ni secara purata sekitar RM380,000 setiap kali lepas tu, iaitu lebih kurang 8 kali ganda kos pembangunannya. Jadi kalau trend ni boleh digunakan untuk kebanyakan aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan, jumlah kos keseluruhan aplikasi dan sistem kerajaan mungkinnya berkali-kali ganda lagi tinggi dari nilai RM1.46 bilion yang disebut tadi. Jadi memang nampak bahawa jumlah duit yang terlibat tak sikit. Tapi adakah terdapat unsur rasuah kat sini? Untuk selidik, kita orang fokus kat tender-tender berkaitan apps dan sistem di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun KPDN, sebab diorang yang paling banyak apps yang kita orang jumpa, iaitu 17 termasuk e-cost tadi ni. Setakat ni kita orang jumpa 54 tender berkaitan apps KPDN, yang mana kebanyakannya dimenangi oleh 3 syarikat. Yang pertama, OpenSoft Technology Sdn Bhd yang menang 15 tender ataupun 28% daripada keseluruhannya. Kedua, Burj Asia Corporation Sdn Bhd yang menang 13 tender ataupun 24%, dan SE Infinity Sdn Bhd yang menang 10 ataupun 19% tender-tender aplikasi KPDN. Syarikat-syarikat lain pula cuma menang 1 ke 2 je. Jadi bila kita orang tengok laporan SSM 3 syarikat ni dan selidik pengarah-pengarah dia orang, nampak macam tak ada apa-apa yang pelik sangat pun. Untuk syarikat SE Infinity dan OpenSoft, hampir tak ada maklumat langsung pasal pengarah-pengarah dia orang, manakala untuk Burj Asia pula, salah seorang pengarah dia orang adalah Ketua UMNO Cawang Pematang Pauh yang pernah bertanding dan kalah 2 kali kat kerusi DUN tu. Tapi selain tu, tak adalah apa-apa yang mencurigakan sangat pasal 3 syarikat ni. Mungkin dia orang banyak dapat tender sebab dah pakar dalam memenangi tender kerajaan, ataupun sebab dah ada rekod kecemerlangan diorang yang dah terbukti. Kita husnuzan je lah dengan 3 diorang ni Yang membawa kita ke soalan terakhir, adakah kita ada semua apps ni semata-mata sebab kerajaan tengah FOMO nak digitalkan segala bendanya? Kita pun boleh tengok sendiri sekarang ni betapa kerajaan suka gilanya guna AI dalam setiap benda yang diorang nak buat. Nak tingkatkan produktiviti lah, nak tingkatkan perkhidmatan awam lah, nak transform sektor kerajaan lah. Tapi benda ni sebenarnya bukannya benda baru. Untuk korang yang tak tahu, Malaysia sebenarnya antara negara terawal yang bergerak ke arah pendigitalan sejak awal tahun 2000 lagi bila MyCard kita diperkenalkan. Masa tu IC yang kita ada ni antara kad paling canggih kat seluruh dunia. Dunia tahu, bukan Subang Jaya. Jadi dalam tempoh tu, kerajaan pun perkenalkan macam-macam inisiatif untuk jadikan Malaysia suatu hub teknologi. Contohnya, membangunkan Cyberjaya dan mewujudkan Koridor Raya Multimedia ataupun MSC untuk tarik syarikat teknologi datang melabur kat sini. Masa tu jugalah munculnya agensi dan program untuk galakkan penggunaan teknologi dalam sektor awam dan swasta, yang antaranya termasuk MDEC yang sampai hari ini masih memainkan peranan dalam membangunkan ekonomi digital. Pada tahun 2021 pula, kerajaan lancarkan dasar
pasar pendigitalan negara yang letakkan sasaran untuk cepatkan lagi pendigitalan negara dalam hampir semua sektor. Siap ada kementerian khusus untuk benda ni iaitu Kementerian Digital dan Jabatan Digital Negara kat bawahnya yang terbitkan banyak daripada apps yang kita bincangkan tadi. Antara benda yang dasar ni nak capai ialah lebih banyak perkhidmatan kerajaan secara digital, pengurusan data yang lebih baik, keselamatan cyber yang lebih kukuh dan juga penambahbaikan infrastruktur internet serta ketersambungan digital. Pendek kata dah, sepanjang 2 dekad ni kerajaan memang konsisten untuk mendigitalkan sebanyak mungkin perkhidmatan diorang. Jadi tak hairanlah kalau makin banyak jabatan dan agensi pun dah mula buat aplikasi diorang sendiri sampai sekarang kita ada banyak gila nak mampui. Namun, walaupun semua ni nampak macam langkah yang baik, tak semua orang suka benda ni. Sebab bila makin banyak perkhidmatan kerajaan yang digitalkan melalui aplikasi yang berbeza-beza, memang akan ada masalah-masalah lain yang timbul. Antaranya, orang yang duk komplain bahawa dah terlampau banyak sangat apps yang membuatkan handphone kita tak cukup space, ataupun orang yang komplain pasal kena asyik masukkan maklumat peribadi untuk apps-apps yang berlainan sebab sistem tak bersepadu, ataupun ada yang risau pasal maklumat peribadi diorang tak selamat, dan juga aduan daripada orang yang cakap sebab tak semua orang celik teknologi, khususnya warga emas, maksudnya diorang takkan dapat akses perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang diorang perlukan. Pada awal tahun ni pun ada rungutan pasal keperluan untuk guna 3 aplikasi berbeza iaitu MyNice, My Border Pass dan My Digital ID untuk urusan berkaitan immigration dan perjalanan ke luar negara. Jadi bila dah terlalu banyak aplikasi dibangunkan secara berasingan, kita pula terpaksa muat turun pelbagai aplikasi, daftar akaun dan masukkan maklumat yang sama berkali-kali, dan pening-pening kena cuba ingat balik kata laluan untuk apps yang mana tak guna My Digital ID untuk log masuk. Jadi kat sini kita nampak yang walaupun pendigitalan kerajaan boleh dikatakan satu usaha yang baik, ia cuma kurang dari segi pelaksanaan. Sebab kalau ikutkan usaha kerajaan untuk digitalkan semua benda ni taklah teruk sangat pun. Menurut data Jabatan Statistik Malaysia, hampir 99.6% rakyat Malaysia dah ada telefon pintar dan 97.9% pun dah ada akses kepada internet. Dengan kadar yang tinggi macam ni, tak pelik pun untuk kerajaan buat aplikasi sebab semuanya memang sekarang di hujung jari kita. Cumanya kat sini masih ada banyak kelemahan. Contohnya app-app yang terbengkalai, rating rendah sebab tak berfungsi dengan baik, atau juga app-app yang nampak macam hampir sama fungsi dengan satu sama lain. Mana taknya aplikasi untuk tengok amaran bajet pun dah ada 4, aplikasi untuk buat aduan dah ada 14 setiap satunya untuk agensi-agensi yang berbeza. Lepas tu ada pula 3 aplikasi untuk cari kiblat. Jadi agensi-agensi kerajaan sekarang memang kena buat meeting untuk tentukan apps apa yang diorang kena buat dan sepadukan mana yang boleh daripada masing-masing buat apps ikut suka hati mak bapak diorang je. Dan nampaknya sekarang itulah apa beberapa agensi tengah cuba buat. Contoh paling besar adalah apps MyGov yang bertujuan mengintegrasikan perkhidmatan dalam aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam satu super app. Jadi pas ni segala maklumat IC, lesen, pasport dan segala bentuk rekod korang akan ada dalam aplikasi ni, dan diorang akan integrasikan banyak lagi perkhidmatan yang lain pada masa akan datang. Selain tu, kita pun ada nampak tender untuk apps baru IKM yang bertujuan gabungkan apps iKreditCom, iaitu aplikasi untuk tolong pengguna cari pemberi pinjaman berlesen, dan apps iGadaian iaitu apps untuk cari tempat gadai barang berlesen supaya rakyat boleh pinjam dan gadai barang kemas dengan selamat. JPJ sekarang pun dah cuba integrasikan apps diorang dalam satu aplikasi macam yang kita nampak kat sini, tapi setakat ni fungsinya cuma untuk download apps yang lain tu je lah. Apa pun, kalau usaha ni berjaya, mungkin pada masa depan kita takkan lagi perlukan beratus-ratus aplikasi kerajaan yang berasingan untuk buat benda yang hampir sama, dan mungkin pembelanjaan untuk selenggara dan tambah baik apps ni akan berkurangan. Selain tu, kerajaan juga tengah nak ambil langkah untuk jaga keselamatan data dengan memastikan supaya pembangunan perkhidmatan digital kerajaan diuruskan oleh orang dalam kerajaan sendiri dan bukan oleh kontraktor luar lagi dah. Tapi sama ada ikhtiar ni akan berkesan atau tidak masih terlalu awal untuk kita tahu. Jadi, buat masa ni kita pun hanya boleh tunggu je lah kerajaan kemaskan rumah diorang dengan apps-apps yang bersepah merata kat lantai. Tapi sementara tu, cuba korang cerita pula. Adakah korang rasa kita dah ada terlalu banyak sangat app, dan antara app-app kerajaan yang ada, yang mana korang selalu guna? Bagi tahu kita orang di ruang komen di bawah, dan seperti biasa follow kita orang di sosial media untuk segala isu semasa tambah pedas.